Uish, yang sama tu. Guys, saya dah lama gila tak mancing. And nak tunggu dengan member kat KL. Memang ambil masa sikit lah Azwan Sorry Wan, aku langgar kita punya tradisi kita. Aku main kolam sekejap. Dan sini ada kolam air masin dekat area kampung aku rupanya. Dekat gila kat Parit Raja ni Wan. Apa Wan, dengan kau kita mungkin mancing kelong lagi. Aku nak ajak kau pergi Pontian. Tapi this one, untuk korang yang kaki mancing, boleh join saya. Kita main mancing air kolam masin ada. Mancing kolam air tawar pun ada juga. And korang boleh tengok pada harga-harga yang saya akan terterakan. And guys, kat sini pun ada sediakan peralatan-peralatan untuk korang membeli. Kalau kata rod korang tiba-tiba time datang mancing, rod korang problem, belilah rod baru. Macam saya. Oh, kalau korang nak beli peralatan ni lagi satu antara yang favourite yang saya suka tengok ni kan, ada gold, ada yang funky sikit. So okay, Aiman tunjukkan jap. Ini antara senarai harga lah kalau nak main. Umpan pun disediakan dan main 4 jam RM120. Ikan saiz memang baik kat sini. Saya bukan tak main air tawar, saya boleh, tapi saya teringin nak main air masin. Target saya kerapu, siakap, jenap. Kita dapat juga kolam ni guys. Sama. Tepi. Tepi. Tepi ya. Uish. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Gulung lagi sampai tepi. Gulung lagi. Memang tak kedekut kolam mancing ni guys. Ingat dekat Parit Raja, kolam mancing air masin Simpang Sikon. Memang baik. Tak percaya? Jom kita tengok next pula lagi. Alhamdulillah, selepas berapa jam tunggu ni? Okey, hampir sejam. Besar ikan ni. Besar. Dapat ikan je. So dah settle mancing, korang nak siang ikan kat sini, dia orang boleh buat sedi siang ikan. So macam saya punya tadi, kita angkat. Dah sedih beku tunggu 3 jam. So semua dah siang